Harga flat jualan semula HDB naik 0.4% dalam suku ketiga tahun ini berbanding suku kedua. Walaupun ini merupakan kenaikan harga buat 4 suku berturut-turut, peningkatan yang dicatatkan adalah yang terendah sejak 2020. Jumlah transaksi flat jualan semula bagi suku ketiga adalah sekitar 7,160 unit, iaitu hampir 11% lebih rendah berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Para penganalisis menyatakan masa menunggu lebih singkat bagi flat bina ikut tempahan BTO dan jualan baki flat mungkin mengalihkan permintaan daripada pasaran jualan semula. Pada bulan-bulan akan datang, lebih 9,000 flat BTO baharu akan ditawarkan di lokasi-lokasi seperti Bishan dan kawasan pesisiran selatan. Dan ini dijangka terus menarik permintaan pembeli. Salah seorang pakar berkata ini akan meredahkan permintaan bagi flat jualan semula. If the prices remain stable, and now that we had interest rate coming down as well, so they will see, in a way, savings on two fronts, both on the down payment because they do not need to pay higher, and then with lower interest rate, the mortgage payment will also be lower. That means every month they will save more as well. Penjualan rumah private pula naik 1.2% pada suku ketiga berbanding 1% pada suku sebelumnya. Demikian menurut anggaran awal oleh Penguasa Pembangunan Semula Bandar URA. Jumlah transaksi pula meningkat 29% dari suku ke suku. Para penganalisis menarik perhatian bahawa langkah-langkah meredahkan pasaran yang dilaksanakan pada Julai tidak menghambat pembelian maupun harga dalam pasaran hartanah. Ini kerana para pembeli menyifatkan hartanah sebagai pelaburan jangka pertengahan hingga panjang. Pun begitu, URA menyatakan para pembeli harus terus berhemat apabila membeli hartanah dan mengambil pinjaman gadai janji.